Ya Allah, oh pucat siapa ini muka sebenar saya. Tak ada makeup. Oh pucat siapa, tak apa. Demi Fatihah ni tak nak. Dekat sangat tak mau. Okay, demi Fatihah kita buat benda ni. Okay, sekarang hari ni 15 hari bulan 11, hari Jumaat. Sekarang dah pukul sekarang dah pukul 6 ya. Pukul 6.11. Patutnya hari ni aku habis kerja pukul 5. Tapi banyak benda bodoh jadi, so kita kena balik pukul 6. So sekarang ni aku office lagi. Kita nak gerak pergi ambil kamera untuk Fatihah. So kita nak waste. Bapak adik 55 minit mana? 55 minit foto. Astaghfirullah, cara 55 minit no. Kau pukul 7 sampai. Wah, demi Fatihah ni kau kan kita sayang. Kita dah beli makanan. Bukan saya. Makanan ni sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap Hai apa ni? Tak tahu tapi sedap. Sedapnya. Sedap. Ya Allah sedapnya. Mat. Oh, dia terbelah macam tu. Bapak dia macam nak makan ni. Sekarang dah pukul 6.43. Sebabkan hari ni bukan hari yang baik untuk saya, so kita nak pergi cari makanan jap. Sebab tadi kita tengok Waze, estimate sampai tu dalam pukul 7. So macam awal sangat. Dia kata start ambil pukul 8. So kita pergi cari makan, kita cari Splendid jap. Kita tak ada. Kita nak cari benda untuk dimakan kejap. Okay? Jom. Oh lupa nak update. Kita dah gerak. Dah kenyang. Kita gerak. Dalam 38 minit sampai. Dalam pukul 7.48. Tak boleh flip pula. Rah, tengok ni. Okay. Nanti dah sampai kita update. Okay, bye-bye. Di sini. Slow sikit. Katanya tenter mesin ni sebenarnya dah clear tau. Pukul 7 tu memang jalan ni dah clear weh. Mana dah clear. Tapi kau tengok jam dia kenapa ni? Yang balik kampung ke apa? Pada balik kampung? Stres? Tak stres. Dia macam kenapa ni? Ada accident ke? Apa benda ni? Kenapa ni? Aku kemana besar, depan ni juga nak masuk. Sorry. Tak tahu. Masih tak tahu kenapa jam. Cakap accident. Tak tahu. Tak tahu. Kita tunggu je. Lagi 19 minit. 19 minit tapi merah. Punya jalan apa merah? Asal ni. Kita dah sampai dekat tempat yang nak pick up kamera ni. Kita tengah tunggu orang dia. Sekejap. Awak depan sikit tu Tower A Soho. Salah Ya betul. Lah ke? Padahal dulu aku kerja sini tu. Tapi sebab dah lama, so
So, kita tak ingat. Oh, ni ke Akilah ni? Kat sini lah dia. Kan? Oh, awak. Akilah je ke? Boleh. Boleh. Buka je. Masuk je. Boleh. Okay, update. Kita dah ambil kamera. Satu set dia bagi. Kamera. Tripod ada dua tu. Tripod satu, tripod dua. Tripod panjang dan tripod pendek. Dia kata ni kalau nak buat vlog apa semua boleh pakai yang ini. Ini kan untuk panjang. Dia kata panjang sangat tripod ni. Dia kata selalunya dia tak bagi pun tripod dengan flash apa semua ni. Tapi sebab kita nak convo kan, so dia nak bagi kita happy-happy macam tu. So kita dah dapat kamera dengan tripod. Dah, jom balik. Sekejap lagi Wahida nak pergi ambil si Fatihah tu. Tutup. Barang mahal wak. So it's currently 10:46 PM. So I'm going to pick up Fatihah from apa nama dia? Putrajaya Central. She's going to have her convocation tomorrow. So she'll be staying at my house for a while. So outfit check. Tu. So let's wait for her. Waalaikumsalam. Tengok ni. Asal muntah? Saya sakit kepala. Lepas tu lama sangat. Hello. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Fatihah. Happy birthday to you. Apa lagi terkejut? Ya Allah. Dah sampai. Weh. Patutlah orang sebelah selalu tengok pelik. Makcik lagi aku. Bye. Hai. Hari ni better sikit sebab ada makeup. Semalam tu dia macam sangat Mami. Okay, sambung. Oh hai, hari ni berapa bulan? Hari ni 16 hari bulan. Pukul 3.47 kita dekat rumah Pawa. Baru sampai nak ambil dia, nak pergi makan dulu. Tapi dia pun baru sampai rumah, so kita kena tunggu dia untuk pergi bersiap dulu. Kita tunggu dia lah. Si Fatihah dah sampai dekat Syaberi. Kita nak makan sukiah. Dia juga kawan-kawan dia tak apa. Kita tunggu bawah nak pick up. Sebab dia baru balik kerja. Dia nak mandi, packing, semayang dulu apa semua. Gitulah. Jam tu. Tak tahu kenapa hari ni daripada semalam lagi jam dia macam nak mampus ya. Teruk betul. Aku tengah bercakap dengan kamera ni. Ramai pula orang lalang. Yang betul dia tak boleh nak jadi YouTuber ke TikToker ke influencer ke. Sebab saya tegan Tegan aku. Oh yang semalam tu dia macam mengaibkan lah Dia macam mengaibkan diri sendiri sebab post muka tak siap. Hari ni kita dah siap sikit je lah. Sebab malas juga. Kita tak boleh keluar tak pakai makeup ni. Makeup tu nyawa kita. Kalau keluar tak pakai makeup tu sangat confident tinggi ataupun malas. Kita cerita. Okay. Hai semua. Hello. Kita dah ada Fatihah. Kita orang sekarang nak pergi ke homestay untuk check in. Ya. Okay, tu je. Doakan kita rasa. Kita orang baru habis makan sukiah. Ya. Apa hidup apa Allah tak ada lah. Sekarang dah nampak cahaya. Fatihah. Halo. Hai. Dah habis waktu kerja pun. Dah lah weekend. Yang seorang stres kuju. Yang seorang princess. Halo. Dah record ke tu weh? Ya, dah record. Mantap sih. Baru 13 saat. Sekarang tengah hujan. Jangan depan. Weh, you gaduh weh.
Tiba-tiba dia cantik. Hai. Hari ni hari combo Fatihah. Tapi Fatihah dah tak ada. Dah ada bukti dah. Dah naik pentas. Dia naik pentas dah. Tu Najah, adik Fatihah. Hai. Ni tengah drive lagi. Kita orang lagi makan dulu kat mamak. Kita je lah kot dia punya info untuk hari Dia ni. panjang-panjang. Nanti susah nak Baik. transfer. Reverse lah. Tak sempat saya. Sarjana 1/2. Dia ada combo crush. Dia boleh zoom 25. Boleh. Ya Allah, setiap kali aku masuk, dia namanya universiti lah. Dia ada rasa. Betul, dia track feeling yang Fatih kata. Track feeling yang tak dilepaskan lagi. Senang cerita tak redo. Ya, tu kau tak reda sebenarnya kau kerja. Tak redo, dah kena kerja. Puas sama Tapi keadaan. sempat tak jadi dah. Nak tak kau lah. Pada pandai nanti. Oh ni. Video lagi. Dia je. Pandai jaga diri. Betul-betul. Nanti jadi je kita orang. Jalan Sarjana 1/2. Tiga. Yang handsome sikit tau. Okay, buat je gaya apa-apa. Okay, buat je. Lain sikit lagu Oh, kena ambil. Terima kasih. Syah, pergi sana, Syah. Bawa bercepat. Kami mengucapkan selamat bergraduasi. Selamat Hari Raya. Semoga semua dapat mencapai best. Amin. Jangan rindu sangat. Cepat pergi. Kalau pengantin baru. Sumpah rindu. Okay. Bye. This is post combo. Dah habis jumpa Fatihah ya. Dan kita orang tak ambil gambar pun yang kita orang dah ambil gambar tapi video untuk yang last like peluk-peluk and all. I lupa, sorry. So on the way balik ini sahaja bye.